Setelah perjalanan yang jauh pada episod yang lalu, kali ini kami ambil masa sedikit untuk berehat di sekitar Kota Kinabalu. Kami singgah ke Certain Point, iaitu jeti utama untuk ke pulau-pulau peranginan yang terkenal di sini. Dari sini, anda boleh menaiki bot ke Pulau Manukan, Sapi dan juga Pulau Labuan. Suasana di sini meriah, penuh dengan pelancong dan pemandangan laut yang terbentang luas. Memang cantik, terutamanya waktu petang. Untuk penginapan, kami memilih sebuah homestay yang hanya 5 minit berjalan kaki dari Certain Point. Memang sangat sesuai untuk anda yang merancang untuk island hopping. Tak perlu risau pasal parking atau trafik. Homestay ini pun selesa, kemas dan cantik, sesuai untuk 4 hingga 6 orang. Lengkap dengan dapur, ruang tamu luas dan pemandangan menghadap laut serta perkampungan air dari Pulau Gaya. Yang paling best, dekat sini juga tersedia taman permainan kanak-kanak dan rooftop mereka ada kolam renang dengan view laut dan pulau. Kalau datang waktu senja, subhanallah, sunset ini memang sangat padu. Memang port santai yang sempurna. Kalau anda hendak merancang bercuti ke Sabah, sama ada dengan keluarga, group trip ataupun solo, kami sangat syorkan Norazni Travel. Mereka sediakan pelbagai jenis kereta sewa daripada kereta compact hinggalah van besar. Mereka juga ada banyak pilihan homestay di sekitar Sabah, termasuklah homestay yang kami stay tadi.